Final count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor anak mochi. Satu tak selamat, kalau tidak 7. So itulah cerita dia hari ni. 21 hari bulan 12 2025, mochi beranak lagi 3 ekor. Dia beranak lagi 3 ekor. Semalam dah keluar tanda-tanda dia duduk he macam nak panggil. Lepas tu masing-masing semua pakai duk penat. Tok pagi ni tengok dah 3 ekor dah. Tengok dah 3 ekor lagi. Hari tu pun beranak 3, yang ni pun 3. Si mochi. Baru beranak 1 hari. Dah pandai dah. Dah pandai dah mochi. Kali ni tak ada bantuan pun. Ada macam ni lah. Dia duduk grooming anak dia. Ibu. Dia duduk jilat bulu anak dia. Ibu ada macam ni. Ibu. Ni lah rupa kucing umur 1 hari. Baru lepas beranak. Rasa macam ni ibu. Tunjuklah. Sini. Ya. He. Oh, buyung. Duk menyusu. Mata tak buka lagi. Mochi. Oh, mochi. Okey ke tu mochi? Cuci pakai hitam. Bunyi halus je. Dia mandi anak dia. Ya. Kuat dengan susu. Pandai cari susu. Baringnya mochi. Cik baik dia tak reject anak dia. Sebut mula cerita. Tambah lagi.
Cerita dia kita orang nak balik kampung ni. So macam mana? Korang ada cadangan tak? Dia nak beranak lagi. Tengok ada nampak kepala. Yang dia berjalan kenapa? Itu sebab kena kacau. Tahulah, ni nak beranak lagi ni. Duduk meneran. Nak beranak lagi Puji? Tengok macam ada kepala je tadi. Buka lampu, buka lampu. Tu kunci tu. Duduk contraction ni. Kita ambil dulu. Ni kunci kereta dua-dua ni pegang ke? Tu yang kedua tu. Mana? Beranak cepat. Jadi bidan lah ke ni. Itulah. Keluar darah tu. Macam nak berak. Darah sikit je. Banyak. Banyak. Dia duduk meneran nak berak. Nak berak, nak beranak. Yok. Pelan-pelan Puji. Tak keluar lagi. Wajib tak keluar lagi. Jadi hospital. Untuk kita kayu. Hari ni jadi hospital. Nak kucing. Dia orang tengok ni. Tengok. Ya. Anak dia duduk cari susu. Macam ada kepala. Dah keluar dah tu kepala. Tengok ikut. Baru nak keluar. Kepala dah keluar. Jumia. Jumia. Beranak lagi. Empat ekor, nombor 4 dah keluar dah. Yang baru tengok. Hidup lah. Ingatkan 3, rupanya 4.
Ni baru lepas beranak nombor 4. Yang nombor 4 ni kita orang ada lah. Yang first 3 tu dia beranak sendiri. Macam. So tak tahulah ada lagi ke tak. Dah tengok tadi. Dah berdarah-darah tengok dia tadi. Kalau beranak memang pakai tengok tu. Dia punya darah semua lah, dan dendi semua keluar. So kena letak lah ni lapik ni. So kalau kata nak bersalin, apa yang aku boleh suggest, yang Wiwi pack ni, buah makanan yang dia makan, yang portable punya ni lah, tent ni, untuk senang nak move. Ni yang paling simple untuk set up bilik bersalin sementara. Nak makan wuri. Dia dah tahu dah. Tengok. Ni dah rupa kucing beranak. 2 kali dah kita orang dapat tengok. Hari tu masa 15 hari bulan 8. Ni 21 bulan 12. Kenapa? Tak tahu dah lagi kedok ni. Duri dia. Kucing. Nak kucing. Nak pergi mana? Yang baru tu kuat. Oh, ada seekor mati. Seekor mati. Tu, seekor tu mati. Dah kembar ke? Nampak tadi macam keluar 2 ni. Apa yang aku perasan, yang anak nombor 4 tu macam tak cukup sifat. Dia macam tu tak cukup, tapi bila mochi dia push, keluar sekali yang seekor lagi, nombor 5. Nombor 5 tu survive. Nombor 4 tak survive, nombor 5 survive. So sekarang ni kalau nak kira total, dia dah beranak 5 ekor, tapi nombor 4 tak survive. Oh, beranak lagi. Duk neral, nampak? Keluar dah. Banyak dia beranak hari ni. Berapa ekor dah? Nombor 6. Dia dah penat tu. Tu kan tengok macam duk meneran-meneran ni. Oh tu. Besar yang ni. Yang tak jadi tu kecil. Yang mati tu kecil. Yang ni besar elok tu. Cukup sifat. So proses dia akan makan wuri. Duel lah, duel. Dia akan makan wuri.
makan uri. Untuk bagi tenaga bersalin, protein. Final count 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ekor anak mochi. Satu tak selamat, kalau tidak 7. So itulah cerita dia hari ni.